Bila fork leaking ni aku punya masalah aku, every time aku dekat corner, confirm dia tak stable. Aku tak tahu lah nak describe macam mana, tapi memang tak stable lah fork depan. Paling obvious apa yang aku rasa adalah goyang. Bukan gegar lah, dia macam goyang tu banyak. Tak boleh nak maintain dekat corner. Aku punya kawan nama apa Chin, dia ada suggest aku fork, dia punya spring dia lah, spring blend cardinal. And then dia kata tu okey, sebab kalau pakai yang cardinal dia boleh jadi adjustable. Tapi usually kalau motor SBK Superbike kan, diorang punya adjustable senang. Kat sini ada skru dah pusing je, tak pun apa elektronik punya. Tapi kalau ini manually, dia nak kena buka and then setting, adjust hard, medium, soft. Cuma dia jadi leceh sikit lah. Tapi biasa orang kalau dah buat satu setup dah ngam dah okey lah, tak perlu nak tukar-tukar. Okay guys, Acap Motorsport, let's go. Acap, sihat bro? Tak, just nice lah, nasib baik. Ni projek apa bosku? Pasang spotlight. Wah, Benda kata malam tak nampak. malam tak nampak, pasang spotlight terus. Motor baru dia, Aprilia 1200. Tu Alto 5 lama dia. Dan ini semua motor customer. X1K sedap ni. Asal motor fun ada sini. Okay, so motor kita dah start buat oleh Acap. Ya. Nampak tak? Dah leaking, bocor. Masuk yang adunya. Cardinal Racing ni tahu dia punya getah kot. R15 Alto 5 front fork spring with adjustable kit. Adjustment kit. Nampak ni? Kita boleh adjust. Standard negatif 10 plus 10 plus 20 30. Harap pakai puas hati lah. Mesti puas hati InsyaAllah lah. Kita try set up. Kita try. Ni, ini untuk soft. Ini makin untuk hard. So dia bagi dua option spring lah. Beza. Ni ada soft, beza. ni hard. Soft ni pun dia still lagi keras daripada yang standard. Wah, Kalau heavy mungkin nak try hard lah. betul-betul keras lah. Alang-alang dah fork leaking, kita tukar speed. Kena masuk balik. Fork spring lama.
Boleh terjumpa Syak Sendu kat sini. Mantap, seronoknya. Aduh. So, ini dia fork dah siap cuci. Ni spring baru ke spring lama? Spring lama. Ini spring lama, kita tukar spring baru. Ini special lama. Yang tak boleh adjust. Ah, Baru yang boleh adjust. nampak. Ini beza. Yang baru, cardinal punya adjustable. And then kalau yang lama kosong macam ni. Kita tengok macam mana yang baru ni sedap ke tak. Kita jumpa dengan orang famous ah. Kalau tahu kat TikTok dia selalu jelit seronoknya. Nampak undetail. Sementara Alto 5 tengah buat, aku ada jumpa satu lagi Alto 5M juga. So aku ingatkan Alto 5M aku the only one, tapi bukan. Ini TikTok IG dia, Syak Sendu. Wah, bunyi ganas. Betul senyap je. Yang lain bunyi lagi kuat. Wih, sedap. Sakit telinga. Okay. Lakau lah lembut je. Kan je. Aduh. Lakau lah tak silap. Belakang nak kena tukar mono ke ni? Okey ya. Belakang. Okey, so dah lalang sampai. Belakang. Siap servis. Nak apa nak? Cuci terus. Lawa juga cafe laser. Redis Brembo. Jahat. Dari depan dia nampak klasik, lampu bulat. Ni tayar pun besar. So kita buat cuci terus. Shining. Pandai ya bang. Ha? Pandai ya cuci. Oh, ni buat detailing ni. Detailing kilat. Ni nak jumpa buyer ni. Okey, Alto 5 kita baru siap servis dengan baru siap cuci sekali. Memang baik. Bismillah. Sama.
So first aku punya feedback pasal aku punya suspension depan ni, dia keras. Even aku dah pilih yang soft punya sebab dia ada dua sebenarnya. Satu yang hard, satu yang soft. Soft tak adalah soft sangat, tapi okey lah. Dia even soft dia lagi soft lagi keras daripada yang standard. Ada keras sikit, tapi benda tu boleh adjust. Macam tadi kita dah letak dekat JPJ pula. Nasib baik, kalau tak mampus aku. So dah letak yang even letak soft. Tadi dah letak dia punya compression dekat nombor plus 10. Plus 10 ni maksudnya dia ada keras sikit lah. Tapi okey lah, tak ada apa lalu sangat. Okay guys, sampai sini saja video kita. Jangan lupa like, comment and subscribe. See you guys for the next video. Ciao.